jalan tu. Sini ada juga kedai-kedai sendiri sini. Jom.
dah siap-siap. Kita nak pergi dinner, kita nak pergi jalan-jalan. So you guys tengok video ni sampai habis, okay? Okay, so now kita jumpa kedai yang jual banyak sangat. Ni, Pani mesti dia suka ni. Berapa? RM20? Jackpot guys, kita jumpa handmade. Weh, Ina bunga-bunga. Kedai RM2. Ya ke? Cantik korang. Harga dia semua murah-murah je. Okay, this one harga dia. Ni kalau korang nak cari kopi-kopi bunga ni, pernah dia jual. Kat sini pun ada jual souvenir juga. So, dia orang tengah pilih. Nanti kira kan? Naik je lebih. Ui, warna merah. This one? Oh, dia ada warna putih. So sekarang kita dekat sini pun ada juga. Anda dah pilih? Anda pilih apa? Cantik. Korang dekat sini banyak gila benda cantik-cantik. Ni korang punya apa? Oh, anting-anting pun ada. Apa tu? Itu punya anak lagi tu. Bandana tu. Oh, bandana. Ni pun ada comel-comel ni. Korang boleh pakai dekat korang punya. Dia orang tengah cari bandana. Okey lah. Nana, kenal lah dengan kau punya tu. Dengan beg kau tu. Coklat. Ni yang tempat Oi, so. Cantik. Wih, cantik tak ni? This one cantik. Ya ke? Buat dia punya. Yang kedua kita beli this one. Pun kita nak pakai kat sini. So kita pakai. Gila, baby mesti suka. So dekat kedai ni kita dah beli sikit rantai, bracelet. So I beli this one warna pink. And also I beli this rantai. Okay? Okey, dia orang beli? Cantik tak? Tengok cantik tak? Gerak sebelah-sebelah. Gitu. Yeay. Janganlah gerak. Gerak kau mana? Gerak kat sini. Okay. 1, 2, 3. Goyang-goyang. Oh, so cute. Sekarang kita berada di so cantik guys. Tu. Dia punya vibe-vibe tu kan macam vibe-vibe dekat kampung. Sebab dengan bunyi ayam, dengan bunyi burung. So memang cantik. Sekarang ni kita nak cuba masuk dalam. So, kita orang just tengok je. Kita tak ada ambil gambar. Okay. So macam ni lah. So pretty. Dengan lagu ni estetik.
Sekejap beli air, sekejap beli makanan. Memang banyak kali dah masuk. Hai, morning guys. So sekarang ni Fika dah siap-siap. Kita nak pergi ke pulau untuk kita snorkeling. Dah panas kan? So Fika rasa Fika akan ambil this one, fried chicken with spicy mayo. Dia panas. Sangatlah berangin, sejuk, laju, bergegar. Nak ke tu? Ayo. Kita dah sampai dekat kita punya pantai. So dekat sini kita kena register dulu. Nak tengok. Bayar payah pun. Datang. So dekat sini lah. Guys, cantik.
So, sekarang ni kita dah siap dekat Mayambi. So kita nak bergerak ke island yang seterusnya. So stay tuned. Guys,
kita beli dah. Kita beli souvenir untuk Bismil and kawan-kawan. Nah. Sekarang kita orang dekat dia punya macam food court kot. Tapi semua makanan dalam ni and cantik-cantik. So kita orang dah siap makan and now kita nak pergi 7E untuk beli air. Tapi guys, surprisingly tak ada kereta pun. Ada 1-2 je. Sekarang pukul 11.05. Biasa kalau dekat Malaysia kan macam 11 lebih tu ada kereta lagi kan, like adalah orang. Ni semua kedai dah tutup. Awal dia orang tutup awal. Pukul 9 macam tu dah tutup dah. Kita orang nak cari kedai makan pun semua dah tutup. Mostly dah tutup. Destinasi kita adalah 7E yang jauh sikit. Boots. Kalau buka lah. So sekarang okay, itulah kedai dia guys. And kat sini hotel yang kita orang duduk, City Hotel. Bestnya. Tak nak balik. Orang beli air mamas. This one Thai green tea. And then sekarang dah tak. Sekarang kita nak pergi Boots. Okay, kita dah menuju ke Boots. Beli-beli barang. So now for real kita nak pergi Krabi Airport. So kita ada beli foot scrub, foot cream, perawatan diri untuk kaki pula. And then ada lipstick juga. And then ada hair mask untuk rambut. Sekarang kita orang on the way pergi airport. Kita naik ni. Yay, welcome back to Malaysia. Ina? Tapi hujan. Yeah. Kenapa kita rek Yang penting ni, yang penting. Dah sampai dekat. So last kita orang akan berpisah kat sini guys.